Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Ini ada tuan-tuan, untuk anda-anda yang baru saja ke channel saya, ini adalah motor saya lah. Motor saya sendiri. Untuk anda yang tak tahu, dulu channel saya namanya Gigi KTM. Sebab apa namanya Gigi KTM? Sebab saya pakai KTM tu je. Tak, itu saja. Daripada 250 sampailah ke 990 sekarang ni lah. Alhamdulillah masih lagi ada rezeki untuk memiliki 990. Walaupun channel lama dah kena hack. Pelan-pelan kayu lah, pelan-pelan kayu. Jadi untuk anda yang dah lama dengan saya, inilah dia. Pertama kali motor ini ditunjukkan dalam channel terbaru Gigi Media Works. Saya dah lama sebenarnya tak bawa 990 ni. Sebab sibuk dengan kerja. Lepas tu kita buat kerja media lagi. Bawa motor itu, bawa motor ini. Jadi motor sendiri pun dah lama tak bawa. Jadi bila dapat bawa tu baru kita ingat balik kan macam mana rasa dia. Macam mana rasa dia, keseronokan dia, kegirangan dia. Sebab itulah saya selalu emphasize kan, kalau anda nak memilih motor biar kena dengan jiwa. Jangan ikut orang. Itu yang penting. Kadang-kadang orang punya cara lain, kita punya cara lain. Bila kita bawa motor itu mungkin tak ngam, orang lain mungkin ngam. Dia berbeza-beza, tak sama. Okey, jalan sudah jam. Kita jalan dulu sini. Masa ada hari tu saya test 1000 SP kan, Honda 1000cc lah. Tak kurang beza lah dengan saya pun 990. Jadi banyak orang yang komen, apa compare beza kan, mana sedap lagi Honda ke KTM. Okey, dia macam ni lah. Dia elok kepada jangan kita compare brand tu. Sebab brand ni dia masing-masing dia ada, masing-masing punya lebih, masing-masing punya kurang dah. Macam itu lebih kurang. Saya lebih kepada, kalau anda nak pilih tu lebih kepada karakter motor. Itu yang antara saya soalan yang paling ngam lah kalau nak tanya. Karakter mana yang lebih best? Karakter mana karakter mana lebih kurang kan? Sebab dia berbeza. Kenapa? 1000cc kebiasaannya, kalau contoh macam Honda saya bawa itu, dia 4 silinder. Jadi saya punya motor ni 2 silinder saja, parallel twin. Jadi karakter dia sangat berbeza. Yang 1000 SP contohnya, ataupun kebanyakan je lah yang 4 silinder, dia punya penyampaian power dia lebih kepada high RPM. RPM tinggi, tarik koyak lama, tarik panjang, bau dia sedap, bau dia takut dia datang. Berbeza dengan 2 silinder macam ni, dia tarik panjang dia tak takut, tarik pendek dia yang mengerikan. Itu yang ada goyang. Dan kebiasaannya yang tarik pendek ni dia lagi susah sikit nak kawal. Sebab dia pick up dia mencanak-canak. Kalau tarik panjang for inline, kita ada masa sikit, masa untuk membiasakan diri. Kita boleh bawa relax santai. Tapi bahaya dia bila kita dah tarik panjang dan kita tak boleh kontrol power itu dekat high RPM, itu yang bahaya. Kalau macam 2 silinder, dia awal lagi dah bahaya dah. Dia kita macam terlebih koyak, dia dah terus suruh lari hidup dia. Itu beza dia. Saya lebih sekarang ni saya lebih suka karakter 2 silinder lah buat masa ini. Sebab saya suka pick up yang teruk. Itulah, itu beza dia lah. Pick up banyak, pick up dia teruk. Pick up ni lah. Tu terangkat tayar. Itu yang bahaya. Sebab 2 silinder dia dekat low RPM. Kalau 4 silinder dia dekat tinggi. Dia lambat sikit nak sampai. Kalau kita tarik macam tadi, dia lambat sikit sebab dia 4 silinder kan. Memang macam tu karakter dia. Tapi bahaya dia kalau kita tak boleh nak kontrol, lambat break, boom. Itu dia. Sebab dia lambat sampai. Yang ni sampai dulu. Macam itulah lebih kurang. Dari segi kalau kita laju 2 silinder, 4 silinder, nak laju lebih kurang je laju dia. Cuma lebih dekat 4 silinder, bunyi dia lah. Bunyi dia yang wuf tu kan. Itu yang banyak yang teruja. Saya sendiri pun goyang dengan bunyi tu. Memang sedap. Dia, kita rasa yang kita bawa motor besar. Itu bunyi yang biasa kita dengar untuk motor besar. Sedapnya bunyi. Besarnya motor ni. Macam tu lebih kurang. Kalau untuk 2 silinder ni tak, dia brop. Dia lebih kepada, saya tak tahu macam mana lah nak cakap bunyi itu lebih kepada apa. Tapi dia macam tu lah. Dia tidak seindah bunyinya macam 4 silinder lah bagi saya.
Kalau nak exhaust pun kena slip on je tak cukup. Kalau 2 silinder ni paling tidak pun kena slip on yang pendek sikit, baru kereta bunyi dia keluar. Ataupun kita buat full system, baru dapat dia punya bunyi brrrr yang garang tu keluar. Kalau setakat slip on macam saya pakai Acra ni, macam bunyi standard je lah. Cuma ada Acra je lah. Cuma dia lebih lawas sikit daripada standard tu je lah. Ringan sikit sebab dia titanium tu saja. Kalau 4 silinder, pakai silinder, pakai slip on apa-apa pun bunyi dah rabak dah. Janji dia punya DB killer buka, memang rabak punya bunyi. Tak perlu yang branded sangat pun dah ngam dah. Apatah lagi kalau yang dah branded kan. Itulah dia. Kalau antara yang boleh menjawab persoalan anda lah, kan, yang banyak tanya tu kan, mana lagi sedap kan, 1000 SP Honda ataupun saya punya motor sendiri. Dia dua-dua pun sedap. Saya dua-dua pun saya boleh hidup. Itulah lebih kurang. Cuma beza karakter tu. Satu ni mencanak-canak, satu lagi top lebih. Itu beza dia. Satu lagi Honda SP tu, dia package dia Brembo sekali, adjustable Showa, belakang all-in. Itu memang best. Dengan harga yang ditawarkan itu memang best lah. Itu memang best. Saya punya adjustable kiri kanan je, dengan suspension belakang WP Apex. Sebab KTM dia memang sinonim dengan WP. Jadi saya lagi suka WP tu lah kalau untuk KTM lah. Kalau untuk motor lain mungkin all-in lagi best, macam tu. Tapi kok mana pun dia masih lagi selesa, boleh adjust, masih lagi tak ada yang orang kata goyang ke bang. Tak goyang pun, sebab benda dah sedap. Benda dah sedap. Saya tak perlu pun tukar Brembo apa benda style 5 apa, kecuali kalau saya ada duit banyak dan saya tukar lah. Saja nak memuaskan hati kan, nak pakai Brembo. Itu je. Sebab tu je. Dari segi kegunaan biasa tak ada masalah pun nak pakai brake ni. Even dalam track pun, untuk yang amatur lah. Kalau yang pro tu mungkin dah kena upgrade lah Brembo ataupun jenama lain. Macam ni lah dia tuan-tuan. 1000cc kita pakai lebih kurang untuk harian. Cuma beza kalau 2 silinder dia gear 2 je. Kalau 4 silinder gear 2 tak ngam. Cara bawa pun berbeza. Tu dia, kereta engine pun tak sama. Macam ni kalau 4 silinder gear 4, gear 5 boleh jalan. Sebab dia jenis tarik panjang kan, dia boleh gear tinggi. Kalau macam ni, kalau saya bawa gear 4, gear 5 tak sedap. Paling sedap 3 lah. 3 dia baru tak melompat-lompat. Dia tak melompat-lompat. Kalau 4 silinder dia gear tinggi tak apa, sebab dia okey je bagi saya. Sebab dia lagi senang. Tapi kita kena drop gear banyak lah lepas tu. Macam ni saya boleh maintain gear 3 je. Kalau 4 silinder, mungkin gear 4 ataupun gear 5 lah. Gear 5 paling sedap bagi saya kalau 4 silinder lah. Sebab karakter dia lain kan. Dia memang untuk tarik panjang. Ini tarik pendek bang. Jadi kena biasakan dengan kawalan power itu. Mana-mana pun kalau dah 1000cc, apa-apa motor lah kan, 2 silinder ke 4 silinder ke, dua-dua pun mengerikan. Cuma tahap mengeri itu berbeza-beza ikut karakter motor. Macam ni ngeri awal, dan tu ngeri ujung. Macam tu. Yang ni ngeri awal, 4 silinder ngeri ujung. Sebab dia tarik pop, dia lekat je. Itu baru rasa dia punya lajak tu kan. Baru rasa nak mengucap. Macam itulah. Yang ni dia mengucap awal sikit. Tu beza lah bagi saya. Dia ikut karakter, ikut orang juga. Anda suka yang mana? Anda suka yang pick up melantun-lantun, 2 silinder lah, ataupun 3 silinder dia in between. Dia in between, bunyi pun dapat, pick up pun dapat, top pun dapat, lebih kurang macam MT-09 tu. Dia lain sikit cara dia. Dan kalau kita bawa 3 silinder tu, kita cerita 3 silinder. Sekarang ni kita cerita 2 saja. Apa-apa pun kasih lepas dulu ini traffic jam. Macam nak masuk dulu. Okay, ngam. Lamanya tak kena. Lama siut. Lama siut. Alah, jadilah. Ini je yang ada cornernya. Jom tarik. Tak lepas pula. Mana. Okay, jom. Lama betul tak kena. Dia punya koyak tu lain. Koyak 2 silinder, koyak 4 silinder tak sama. Yang ni kita akan rasa dia punya G-force tu banyak sikit dengan cepat. Sebab beza dia horsepower 123 kan.
Tapi dia punya capai tu awal 8,000. Pick up dia 105 Nm macam tu lebih kurang. Tapi sampai awal 7,000. So kita akan rasa kecepatan tu lah. Kita akan rasa dia punya G-Shock tu lebih sikit. G-Shock pula, G-Force. Tu lah beza 2 silinder dengan 4. Gear anda minat yang mana lah, yang suka yang mana lah. Cerita jiwa kat mana. Jiwa koyak. Nak melantun-lantun motor tu 2 silinder sedap. Jiwa nak main top. Bunyi gabak 4. Tu saya suka ni macam ni. Lepas tu bunyi dah biasa dengan bunyi macam tu kan. Saya mula dengan 4 silinder. Saya mula dengan single silinder. Jadi bunyi tu saya dah layan dah. Cuma dekat, mungkin anda tak dengar sangat lah bunyi Akrapovic ni. Sebab satu ni tak kuat sangat, satu lagi macam kedap sikit helmet ni. So tak apa nak dengar, macam tak ada sangat. Saya je boleh dengar ni. Tak tahu lah masuk ke tak dekat mic ni. Biasanya tak. Baru punya koyak tu sampai. Dia kalau nak sedap, saya kena pakai exhaust yang kecil sikit untuk motor inilah. Macam IC Project, dia kecil sikit baru bunyi dia keluar. Untuk slip on lah, sebab saya malas nak kacau yang apa ni, full system bagai kan. Satu lagi mahal, satu lagi tak ada keperluan pun, sebab kita nak bunyi je pun. Kalau nak full system nanti kena tuning balik, dyno lagi banyak kerja. Tapi motor ni dia dah memang ada tuning bawah KTM. Maksudnya kalau kita pakai full system, macam Akrapovic memang ada untuk ini. Dan kita pergi kat dealer, dia boleh flash je ECU tu dengan tuning khas untuk Akrapovic tu, full system. Memang ada. Tapi kalau tak ada, anda kena pakai option lain lah, macam Rapid Evo ataupun ECU lain lah untuk tuning balik, kalau pakai full system lah kan. Okay, jom. Lama tak rasa. Baik rasanya. Rasa macam nak pergi Karak pula ni. Baik lah. Tu dia tarik sikit-sikit tu bang, yang lazat tu rasa dia. Sangat lazat. So jadi anda nak pilih 2 silinder ke ataupun 4 silinder? Bagi saya dia lebih kepada apa yang anda nak sebenarnya. Mungkin bunyi 4 silinder tu sedap, tapi mungkin jiwa anda lebih kepada 2 silinder yang pick up awal tu, koyak tu kemungkinan. Ataupun mungkin anda suka pick up awal, tapi sebenarnya jiwa anda bunyi yang sedap. Macam itulah yang saya definisikan kan. Pilih ikut apa yang anda rasa sesuai dengan diri anda. Macam itulah. Kalau kawan contoh pakai MT-09, Honda SP 1000 contoh, mungkin itu sesuai untuk diorang. Mungkin anda tidak. Mungkin anda kena pakai benda lain. Mungkin 2 silinder, mungkin tak tahulah apa-apa. Tak kisahlah. Tak semestinya 1000cc. Tapi dalam konteks story kita kali ni, 2 silinder atau 4 silinder. Buat masa ni saya masih lagi rengam dengan 2 silinder ni, sebab saya nak main pick up baik. Jumpa lagi pada datang. Jangan lupa share dan subscribe. 2 silinder atau 4, mana satu yang anda pilih? Assalamualaikum.